Hari ni Mak Min nak ajar resipi buat kek. Mula-mula ambil telur sepapang, lepas tu ketuk-ketuk letak dalam mesin ngisor, letak gula sekilo, lepas tu letak gandum semakuk. Campur dengan warna minyak hitam. Minyak hitam, letak minyak hitam, lepas tu letak minyak sikit. Lepas gaul tu, tambah gandum pula. Kali ni kena kucai dengan tangan. Tangan pula jangan pakai baju lengan panjang, kena pakai baju hak nampak tiap. Baru kalau ada air peluh neleh tu masuk dalam tu jadi masing yang asli, baru kau sedap kuih. Lepas tu ambil letak dalam acuang. Ambil kena dengan tangan, jangan dengan senduk dengan sedu, kena guna tangan sebab aura dalam kuku-kuku tu akan rasa sedap lagi kek. Kita ada warna kuning, warna oranye, warna putih. Letak dalam acuang, lepas tu kita tutup. Kita pun susun dalam tray. Lepas tu kita masuk dalam oven. Oven besar ni. Bapak oven. Sekali buat berapa ribu oven. Lepas tu lepas masak kita buat tu bake. Lepas tu ni lah jadinya kuih kita. Lepas tu kita kerak-kerak tak dalam tabung. Cuba awak mu komen sekali. Awak mu rajin makan tak kuih jenis macam ni. Rupa gini. Awak rajin makan tu cakap bau sedap ke tak? Sebab Min rasa nak makan juga je. Kalau awak mau makan sedap rahsia je, duduk sini je. Sini saja rahsia. Beres.